membawa Kristus kepada bangsa-bangsa dan bangsa-bangsa kepada gereja Tuhan. 27 Mei 2025. Seorang kawan di kedudukan yang tinggi. Kisah Para Rasul bab 1 ayat 3 hingga 11. Selepas Yesus bangkit dari kematian, Dia telah menampakkan dirinya dalam keadaan hidup kepada mereka selepas kesengsaraannya dengan banyak keterangan sahih. Mereka melihatnya selama 40 hari, dan Dia bercakap tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan kerajaan Allah. Dia berkata kepada mereka, "Tetapi kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus datang ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke hujung bumi." Setelah Dia berkata demikian, di hadapan mata mereka Dia diangkat lalu disambut awan dan lenyap daripada pandangan mereka. Sedang mereka merenung ke langit ketika Dia diangkat, tiba-tiba dua orang yang berpakaian putih berdiri di samping mereka. Orang itu berkata, "Wahai orang Galilea, mengapa kamu berdiri memandang ke langit? Sebagaimana Yesus telah diangkat ke syurga daripada kalanganmu, begitu jugalah Dia datang kelak." Hari kenaikan adalah sebuah cuti yang tidak begitu diindahkan oleh ramai penganut Kristian. Harinya ialah hari Khamis. Pekerjaan atau hari persekolahan menyukarkan orang ramai untuk berkumpul meraihkannya. Kadang-kadang, saya rasa kejahilan menghalang kita dari merayakannya. Mengapakah kenaikan Yesus penting? Adakah ia hanya cara Tuhan menamatkan kisah kehidupan duniawi Yesus, atau adakah ia sesuatu yang lebih bererti? Saya rasa ia mempunyai ertinya. Hal pertama yang perlu diperhatikan ialah hari kenaikan bukanlah pengakhiran penjelmaan Yesus. Yesus memelihara sifat kemanusiaannya termasuk tubuh, darah dan tulangnya. Dia akan mempunyai ini selama-lamanya. Ini bermakna ada manusia di tengah-tengah alam semesta yang duduk di sebelah kanan Tuhan Bapa. Kita mempunyai seorang kawan, ya, saudara di kedudukan yang tinggi. Kita boleh berseru kepadanya apabila kita memerlukan bantuan dan yakin sepenuhnya bahawa Yesus mengasihi kita dan akan bercakap bagi pihak kita. Ini adalah makna hari kenaikan dari sudut yang lain. Kini Yesus mempunyai kuasa dan wibawa ke atas seluruh alam semesta termasuklah dunia kita. Tuhan Bapa telah melakukan ini supaya Yesus boleh memberikan hidup kekal kepada setiap orang yang telah kau serahkan kepadanya, Yesus. Inilah hidup kekal, yaitu mereka mengenalmu sebagai satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang kau utus. Yesus menggunakan wibawa ini untuk memberkati kita dengan kehidupan kekal, kehidupan yang penuh dengan sukacita, kasih sayang dan kedamaian. Kita bersukacita dengan pengetahuan bahawa Yesus memerhati dan menjaga kita bila kita meneruskan kehidupan dalam dunia yang gelap dan menderita ini. Semasa Yesus hidup di bumi, Dia mengorbankan nyawanya untuk menyelamat dan membawa kita daripada kematian kepada kehidupan abadi. Kini, setelah Yesus bangkit dari kematian dan memerintah di syurga, apakah lagi karunia-karunia indah yang akan Dia berikan kepada kita? Kita berdoa, "Tuhan Yesus, saya gembira kerana Engkau menjaga kami. Peliharalah kami dengan selamat bersamamu sehingga Engkau kembali semula dalam kemuliaan. Amin."